Shimano Ocean Conquest 301 HG ni memang paling sedap lah geng kalau korang nak buat main jigging. Sebab geng, korang tengok dekat sini, dia ada lever geng. Korang boleh control korang punya speed jig korang tu. Kalau korang nak turun laju jig korang tu, korang tinggal tarik ke belakang je. Tapi kalau dia dah nak bihun, korang tolak je ke depan. Dia sama functionnya macam tension knob, cumanya dia ada pedal kat sini, ada lever. Kalau dia tak ada lever ni guys, korang agak susah nak masukkan jari korang dekat sini nak pusing-pusing. Memang susah. Tapi kalau ada benda ni, memang senang kerja korang. Tekan, turunkan, adjust dia punya speed. Macam ni kan, korang main. Jadi dekat sini guys, aku buat set untuk korang. Dalam set ni, korang akan dapat mesin Shimano Ocean Conquest 301 HG dan juga 301 PG. Korang boleh pilih, tak ada masalah. Lepas tu rod pula guys, rod yang aku bagi dekat sini, rod Yamato Dark Poison. Rod Yamato Dark Poison ni keluaran terbaru tahun 2025. Rod ni guys, dia macam salesman. Mesin ni dah buat kerja. Rod ni sebagai salesman kena tarik customer naik atas. Jadi kalau korang pakai mesin sahaja yang mahal, rod biasa-biasa, ikan korang memang susah lah nak naik. Tapi kalau korang pakai rod Yamato Dark Poison ni, dia memang kira sekufu lah dengan Shimano Ocean Conquest ni. Korang tengok action depan dia. Action depan dia lembut, jadi bila jig korang tu berenang, dia lebih natural, lebih efektif lah, 5 kali ganda lebih efektif. Kalau tak percaya, korang boleh tengok action rod Yamato Dark Poison. Ramai customer yang pakai, memang jarang kumpau lah. Action depan dia cantik, korang tengok tu. Depan lembut, belakang dia keras. Sebab 30% bahagian belakang ni dia ada carbon, extra carbon wrap. Depan tak ada, nampak tu. Ni ada. Sampai belakang. Jadi belakang ni dia keras. Untuk rod ni, dia punya jig weight dia minimum 80 gram, maksimum 300 gram. Jadi kalau korang nak buat main bottom pun boleh. Maksimum batu lebih kurang saiz 12 lah guys. Jadi panjang dia 6 kaki 3, section one piece. Cincin semua Fuji. Cincin Fuji, nampak tu. Fuji. Lepas tu cincin dia pula kali ni kita guna yang tebal ke. Korang boleh tengok. Nampak tu tebal. Jadi bila korang tekan dia susah nak bengkok. Kalau korang comparekan dengan cincin biasa, tekan je dah bengkok. Lepas tu yang ketiga, korang akan dapat tali Yamato 12 sulam 30 lb sebanyak 300 meter. Tali Yamato ni kualiti dia memang bagus lah. Kalau korang pakai tali yang kualiti bagus, sangat-sangat penting sebab performance korang. Contoh kalau korang pakai jig yang berat dia lebih kurang dalam 200 gram, korang jig tu rasa macam pakai jig yang 100 lebih gram je. Sebab tali Yamato ni dia tak tahan air guys. Maksud tak tahan air ni, dia tak macam plastik. Sebab sesetengah tali dia macam plastik, bila kita mancing tu dia tahan air. Jadi korang punya tali tu agak berat, korang punya kayuhan pun jadi berat. Tapi kalau tali Yamato ni dia potong air, potong angin. Dan material dia guys macam baju sport. Maksudnya kalau macam baju sport tu kan dia tembus angin, tapi tali Yamato ni tembus air. Bila air lalu tu dia tembus, dia potong. Jadi tali korang ni tak berat lah, dia tak tahan air. Mesin korang pun kayu ringan je. Jadi kalau korang ada rasa macam kayu berat ke mesin korang, walaupun korang dah beli mesin mahal-mahal ribu-ribu, korang try pakai tali Yamato guys. Jadi tali Yamato ni 30 lb kita akan bagi 300 meter. Jadi guys, kalau korang nak tahu harga set ni guys, korang boleh DM kita orang sekarang guys. Nak lagi senang, korang boleh terus datang kedai kita di Orchid Tackle Kelang dan kita pun boleh post satu Malaysia. Jadi kalau korang berminat, korang DM kita. Action rod Yamato Dark Poison 5 kali lebih efektif sebab korang punya jig boleh berenang dengan lebih natural kalau rod lembut. Bahagian depan rod ni 70% lembut, bahagian belakang 30% keras. Jadi rod ni sesuai untuk main jigging dan main bottom.